Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama saya Noaira Nabiha binti Muhammad Fazli dan saya berusia 10 tahun. Saya bersekolah di SK Sri Layang yang terletak di Genting Highland. Saya di sini ingin membuat resensi buku yang bertajuk Bahana Mencuri. Buku ini dicetak pada tahun 2015. Pengarang buku ini ialah Zarina Ismail. Saya menyukai buku ini kerana bertulisan berwarna-warni dan mudah difahami. Gambarnya juga sangat menarik. Bilangan buku surat pada buku ini ialah 14 buku surat. Saya akan menceritakan sedikit tentang buku ini. Pada suatu hari, Puan Hawa bertinggal bersama anak-anaknya, iaitu Johan dan juga Johari. Puan Hawa sangat tegas mendidik anak-anaknya. Johari budak yang sangat nakal dan tidak mahu mendengar nasihat. Pada suatu hari, Puan Hawa mendapati duitnya telah hilang. Puan Hawa menangis kerana dia tidak sangka anak-anaknya sudah pandai mencuri. Johari pun perlahan-lahan pergi ke Puan Hawa dan dia mengakui dia yang mencurinya. Moral pada cerita ini ialah janganlah mencuri dan harus jujur. Buku ini juga mempunyai peribahasa iaitu menata minyak yang penuh menjaga dengan penuh kasih dan sayang. Di dahan arah hinggap kenari, hinggap sekawan di pohon jati. Terima kasih saudara dan saudari memberi tumpuan sepenuh hati. Sekian, terima kasih.